Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan hati yang teruja, saya Husna binti Hamri ingin membawa anda menelusuri sebuah kisah yang menggabungkan realiti dan fantasi melalui sebuah karya penulis Jepun Makoto Shinkai yang berjudul Gadis Cuaca. Karya ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan diterbitkan oleh Kodakawa Gempak Stars pada tahun 2020. Dalam sebuah kota yang tidak pernah berhenti dipasahi hujan, seorang remaja bernama Hodaka telah melarikan diri dari kampung halamannya ke Tokyo mencari erti hidup dalam kota yang asing dan sepi. Di sana, dia bertemu dengan Hina, seorang gadis misteri yang memiliki keistimewaan luar biasa. Hina mampu menghentikan hujan dan memanggil cahaya dan hanya dengan berdoa. Namun, keajaiban yang dimiliki oleh Hina bukan percuma. Setiap kali Hina memanggil matahari, setiap kali itulah sebahagian daripada dirinya perlahan-lahan menghilang ke alam langit. Hubungan mereka diuji antara cinta dan takdir, antara langit dan bumi. Hodaka terpaksa memilih untuk menyelamatkan gadis yang dicintai atau membiarkan dunia kembali cerah tanpa Hina di sisinya. Buku cerita ini menggunakan bahasa yang indah dan menyentuh perasaan. Ia juga ringkas dan mudah difahami walaupun ini adalah versi terjemahan. Tanpa disedari, 192 halaman diselak, helaian demi helaian dengan penuh keterujaan sehingga selesai. Kisah yang dipaparkan oleh buku ini bukan hanya memaparkan kisah cinta dua jiwa muda, malah menyentuh persoalan takdir, pengorbanan dan keyakinan. Saya menyeru rakan-rakan sekalian untuk menyelami alam fantasi yang diserlahkan dalam buku ini. Biarkan hujan bercerita dan mentari menyapa jiwa, kerana dalam setiap titisan tersembunyi doa dan impian yang ingin dimakbulkan. Sebagai penutup, Gadis Cuaca ialah kisah tentang harapan, pengorbanan dan cinta yang merentas batas dunia nyata. Ia mengajar kita bahawa langit tidak selamanya muram jika kita berani untuk memilih cahaya. Sekian, terima kasih.